This is for my clean girl out there yang suka bag color cerah tapi nak senang jaga, yang ringan and yang harga best tau. So this is Madison shoulder bag in meringue. Macam mana nak jaga bag ni? Takut color transfer kan? Boleh spray protectant spray tu yang kasut tu kan? Boleh spray juga kat belah belakang ni untuk elakkan color transfer. So for the material, dia pakai Saffiano leather, so we can see the cross hatch. Lepas tu ada Pinmont logo. The hardware dia pakai color gold, so it really complements each other. Lepas tu ni belah belakang dia tak ada pocket. The shoulder strap is not detachable, tapi dia drop dia tinggi, so pakai dekat tangan yang besar pun okay je. Nampak tak? Dia macam very clean girl punya kind of look. And I lagi suka bag ni kalau kita attachkan charm, dia akan nampak lebih comel lah macam saya ni kan. So nampak tak? It looks super duper cute. Okay, let me take off the charm. Untuk belah dalam dia, okay, dia ada zipper. Belah dalam dia ada multi-function pocket with Kate Spade logo dekat situ. Depan tak ada apa-apa. Memang boleh masuk long wallet, boleh masukkan makeup pouch lagi dekat dalam ni, sebab dalam video yang warna hitam tu Aisyah try masukkan makeup, bukan makeup, macam wipes lah, yang wipes besar tu. Okay, now Aisyah nak attachkan dia punya crossbody strap. Tada, Aisyah dah attachkan crossbody strap dia, and ni rupa bila pakai. Bag ni berat dia lebih kurang 300 gram. Untuk harga dia RM750 sebelum voucher. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question, boleh komen down below, dan jangan lupa tekan button follow.